Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belajar daripada PK5 akan membentangkan faktor autism dan cerebral palsy di bawah subjek PKUK 1044 murid berkeperluan pendidikan khas masalah pengajaran di bawah bimbingan Puan Farah Fadilah binti Ramli. Nama saya Siti Nur Maisarah binti Syekh Muhammad Fairul dan saya Nur Hikmah binti Abdul Fattah dan saya Nukarunisa Balkis binti Badrul Hisham. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang autism. Jadi dari segi definisi autism, menurut Hasnah Toran, autism ni ialah merupakan kecenderungan perkembangan yang menjejaskan komunikasi dan interaksi sosial. Jadi kanak-kanak autism ni biasanya mengalami cabaran untuk memahami bahasa, sukar untuk mengekalkan kontak mata dan mungkin mereka mempunyai tingkah laku yang berulang. Dan seterusnya memberi impak serius terhadap kemampuan individu berkomunikasi dengan orang sekeliling. Maksudnya mereka ni susahlah untuk melakukan komunikasi dua hala. Dan ada statistik yang mengatakan kanak-kanak lelaki ni mempunyai kadar kejadian 4 kali ganda lebih tinggi untuk kena autism tu berbanding daripada kanak-kanak perempuan. Jadi ini merupakan contoh kanak-kanak autism di Malaysia. Yang pertama ni Emilia. Emilia ni ibu bapa dia mengatakan tanda-tanda awal autism dia ni, dia suka mencengkekkan kaki dan berjalan dalam bulatan. Dan pada awalnya ingatkan ini adalah tingkah laku yang biasa, tapi merupakan tabiat dia. Dan apabila dikesan oleh pakar, dia ini merupakan autism moderate iaitu level 2. Dan dia ni juga tidak boleh mendengar bunyi-bunyi yang kuat seperti hujan, vacuum ataupun blender. Apabila dia mendengar bunyi-bunyi yang kuat tu, dia akan mula untuk tantrum dan menangis. Seterusnya ialah Aryan. Aryan ni seorang kanak-kanak autism yang mempunyai kemahiran dalam bermain alat muzik seperti piano. Jika kita lihat di akaun TikTok ibunya, dia sangat-sangat pandai bermain piano dan dia juga boleh bernyanyi. Dan seterusnya ialah Raisha. Raisha ni seorang autism yang sangat-sangat istimewa kerana dia mempunyai IQ yang sangat tinggi dan dia juga mahir dalam pertuturan bahasa Inggeris. Dan dia juga sangat-sangatlah nampak normal kerana dia ni berada di dalam kelas pendidikan inklusif di Arus Perdana bersama-sama dengan kanak-kanak tipikal. Baiklah, jadi seterusnya saya akan menerangkan apakah punca autism itu sendiri. Jadi aspek yang pertama ialah genetik. Autism banyak dikaitkan dengan perubahan atau mutasi genetik yang mempengaruhi perkembangan otak kanak-kanak itu sendiri. Jadi punca utama boleh dikaitkan dengan faktor genetik. Kajian menunjukkan bahawa autism cenderung berlaku dalam keluarga. Jadi jika kita ada ahli keluarga yang mempunyai autism, kecenderungan anak yang dilahirkan untuk mendapat autism juga meningkat. Autism juga dikaitkan dengan perubahan atau mutasi pada gen atau genetik tertentu yang mempengaruhi perkembangan otak. Selain itu, terdapat juga masalah pada cara gen mengawal pembentukan sambungan saraf otak. Sambungan saraf ini sangat penting untuk komunikasi dan pemprosesan maklumat. Jika proses ini terganggu, ia mungkin boleh mempengaruhi perkembangan sosial, komunikasi dan tingkah laku kanak-kanak. Jadi risiko autism juga sedikit meningkat jika ibu bapa berada pada usia yang lebih lanjut ketika mendapatkan anak. Hal ini kerana mutasi gen spontan lebih cenderung berlaku. Secara keseluruhannya, saya rasa faktor genetik memainkan peranan utama dalam menentukan bagaimana otak kanak-kanak berkembang sejak dari awal kehamilan. Jadi secara ringkasnya saya nak tegaskan di sini bahawa punca utama genetik yang menyebabkan autism ialah natural connection dan mutasi gen. Jadi natural connection ni bermaksud sambungan antara sel-sel saraf dalam otak. Otak kita mempunyai berjuta-juta neuron dan setiap neuron berhubung dengan sinap, iaitu struktur kecil yang bertindak
yang bertindak seperti wayang menghantar mesej. Sambungan inilah yang membolehkan kita berfikir, belajar, mengingat dan berkomunikasi. Okey, jika sambungan ini terganggu ataupun tidak berkembang secara normal, ia boleh mempengaruhi perkembangan sosial dan tingkah laku seseorang. Okey, seterusnya ialah mutasi gen. Selain itu, autism juga dikaitkan dengan mutasi gen. Mutasi gen ni bermaksud perubahan kecil pada DNA. DNA itu ialah kod yang mengawal perkembangan tubuh dan otak kita. Apabila berlaku perubahan pada gen yang sepatutnya mengawal cara otak berkembang, fungsinya boleh menjadi berbeza daripada biasa. Okey, mutasi gen ni tidak semestinya diwarisi. Kadang-kadang ia boleh berlaku secara spontan, iaitu semasa terbentuknya janin. Okey, jika gen yang terlibat dalam komunikasi saraf berubah, ia boleh meningkatkan risiko ciri-ciri autism seperti kesukaran berinteraksi, masalah komunikasi dan tingkah laku berulang atau lebih dikenali sebagai ekolalia. Seterusnya adalah punca persekitaran. Jadi, autism ni secara asasnya dia melibatkan perkembangan otak yang berbeza dan juga faktor genetik ni seperti yang dikatakan oleh Nisa mempunyai komponen yang paling kuat. Namun begitu, mengikut kajian terkini, punca persekitaran juga memberi impak dalam memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan risiko ataupun menguatkan ciri-ciri autism kanak-kanak walaupun ia bukanlah satu penyebab yang utama. Jadi, punca persekitaran yang pertama adalah persekitaran yang tidak selesa. Jadi, persekitaran rumah yang padat, bising ataupun tidak stabil ni, dia tidaklah menyebabkan autism ni secara langsung, tetapi ia boleh mengganggu perkembangan bahasa dan juga sosial seorang kanak-kanak yang autism itu. Jadi ia juga boleh menyebabkan kepekaan sensori kanak-kanak. Sebagai contoh, rumah yang bising ia boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak autism ni tidak dapat menumbuhkan fokus ataupun dia akan menjadi otak yang mencelaru. Jadi, akhir sekali ia juga boleh mengurangkan peluang untuk stimulasi awal yang penting dalam perkembangan kanak-kanak, terutama dari peringkat bayi lagi. Jadi, kanak-kanak ni dia memerlukan satu stimulasi awal yang penting dari peringkat bayi. Seterusnya, faktor kurang perhatian juga boleh menyebabkan kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autism ni mempunyai ciri-ciri yang lebih jelas. Jadi, apabila seseorang kanak-kanak autism ni mendapat kurang perhatian, terutama sekali dari ibu bapa mereka, ia boleh menyebabkan kelewatan intervensi awal berlaku. Jadi, apabila satu intervensi itu lambat dilakukan kepada kanak-kanak autism ni, ia punya simptom-simptom autism tu dia akan lebih ketara. Dan seterusnya, apabila seorang kanak-kanak autism itu mendapat kurang perhatian daripada ibu bapa mereka, ia akan mendapat kekurangan rasa sosial. Walaupun ia bukan satu punca autism, tetapi ia juga boleh menambah masalah pembelajaran atas kanak-kanak tersebut kerana ia tidak mempunyai stimulasi bahasa dan juga komunikasi yang penting sejak berada di rumah. Seterusnya, punca persekitaran yang ketiga adalah kemiskinan. Jadi, apabila sebuah keluarga itu mempunyai masalah kewangan, ia boleh menyebabkan tekanan keluarga, iaitu family stress yang boleh mengganggu kualiti interaksi awal bayi. Jadi, interaksi awal ni dia penting untuk perkembangan dan juga komunikasi hubungan sosial kanak-kanak autism ni, yang di mana komunikasi dan juga hubungan sosial ni adalah satu domain yang penting dalam perkembangan kanak-kanak autism. Jadi, ibu yang mengalami stres kronik juga sering berpunca daripada kemiskinan keluarga. Jadi, apabila seseorang ibu ni mempunyai stres, ia boleh mengalami perubahan hormon yang tidak stabil. Apabila ibu tersebut mempunyai perubahan hormon yang tidak stabil sepanjang kehamilan, ia boleh mempengaruhi perkembangan otak janin, iaitu epigenetic effect. Epigenetic effect ni adalah satu punca persekitaran yang boleh menjejaskan macam mana gen kanak-kanak tu dia berfungsi. Jadi seterusnya punca perinatal ni. Jadi perinatal ni apa? Perinatal ni ia biasanya bermula beberapa minggu sebelum bayi itu dilahirkan
sehinggalah minggu pertama selepas kelahiran. Jadi dalam tempoh ni memang bayi sangat-sangat sensitif dalam perkembangan dia sebab perkembangan berlaku sangat cepat ketika ini. Jadi yang pertama ialah fetal distress. Ini ialah keadaan bayi yang mengalami tekanan atau stres ketika berada dalam kandungan atau semasa proses kelahiran. Contohnya, bayi itu tak dapat bekalan oksigen mencukupi semasa bersalin kerana tali pusat terbelit ataupun proses kelahiran itu terlalu lama. Apabila oksigen ni berkurang, otak bayi ni tidak dapat berfungsi dengan baik dan boleh menjejaskan perkembangan neurologi mereka. Jika keadaan ini berlaku secara serius, ia boleh meningkatkan risiko gangguan perkembangan mereka. Seterusnya ialah berat lahir bayi itu sangat rendah, iaitu bayi itu dilahirkan dengan berat kurang daripada 2.5 kg. Berat lahir rendah ni akan menunjukkan bahawa pertumbuhan janin tu mungkin terganggu semasa dalam kandungan. Mungkin disebabkan pemakanan ibu yang kurang atau aliran darah ke plasenta tu tidak mencukupi ataupun ibu tu mempunyai penyakit yang tertentu. Apabila bayi ni dia lahir terlalu kecil atau organ tu tidak matang sepenuhnya, ia akan memberi risikolah masalah perkembangan menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, bayi yang pramatang ni biasanya mereka ni kecil dan mereka ni memerlukan mesin bantuan untuk bernafas, dan ini akan menunjukkan yang mereka punya sistem badan ni amat lemah. Jadi seterusnya ialah hyperbilirubinemia ataupun ia dipanggil jaundice stroke. Punca perinatal yang ni bermaksud keadaan di mana bilirubin dalam darah bayi itu sangat tinggi selepas lahir. Ia boleh menyebabkan kulit bayi itu menjadi kuning ataupun dikenali sebagai jaundice. Jaundice ni biasanya sebenarnya dia normal je, tapi jika bilirubin dia ni terlalu tinggi ataupun tidak dirawat pada awal, ia boleh menjadi toksik dan memberi kesan negatif kepada otak kanak-kanak tu, bayi tersebut. Jadi keadaan ini dipanggil sebagai kernicterus. Contohnya macam bayi tu dia tak dirawat fototerapi ke, jadi bilirubin ni boleh merosakkan sel otak mereka dan seterusnya memberi kesan jangka panjang terhadap perkembangan kognitif dan tingkah laku mereka. Jadi seterusnya saya akan menerangkan apakah intervensi awal ataupun lebih familiarnya dengan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk kanak-kanak autism. Yang pertama ialah intervensi terapi perilaku atau lebih dikenali sebagai ABA, iaitu Applied Behavior Analysis, yang membantu kanak-kanak belajar kemahiran asas seperti komunikasi, sosial dan pengurusan tingkah laku. Seterusnya ialah terapi pertuturan dan bahasa yang membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran berkomunikasi, memahami arahan dan menggunakan bahasa dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir ialah terapi cara bekerja atau lebih dikenali sebagai Occupational Therapy, dan singkatannya ialah OT, yang membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran harian dan penerimaan sensori. Jadi, apakah itu definisi cerebral palsy? Menurut American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine, cerebral palsy ditakdirkan sebagai sekumpulan gangguan tunggal dalam perkembangan pergerakan dan postur yang menyebabkan tekanan aktiviti dan berpunca daripada gangguan tidak progresif pada otak janin atau bayi yang sedang berkembang. Jadi, saya huraikan definisi ini kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah gangguan ini berlaku kerana kecederaan atau perkembangan tidak normal pada otak yang masih belum matang. Yang bermaksud di sini sama ada ketika bayi dalam kandungan atau bayi semasa masih dalam proses kelahiran atau sejurus selepas dilahirkan. Okey, pada peringkat ini otak bayi sangat sensitif. Jadi sebarang gangguan boleh menjejaskan keupayaannya mengawal pergerakan. Yang bermaksud cerebral palsy ini boleh menyebabkan, cerebral palsy ini bukan sahaja kecederaan pada otak, tetapi efeknya juga boleh menyebabkan gangguan pada pergerakan bayi itu sendiri. Okey, kedua, American Academy juga
juga menekankan bahawa cerebral palsy adalah keadaan yang tidak progresif. Maksudnya kerosakan otak itu sendiri tidak akan bertambah teruk, namun kesannya terhadap pergerakan postur dan fungsi harian boleh menjadi ketara apabila kanak-kanak membesar jika tidak dirawat. Okey, dan yang ketiga ialah kerana kecederaan otak itu sendiri, ia akan memberi kawasan kawalan otot kanak-kanak mempunyai masalah. Sebagai contoh, otot terlalu tegang atau terlalu lembek. Pergerakan juga tidak terkawal, kesukaran berjalan dan kadang-kadang masalah tambahan seperti masalah pertuturan atau keseimbangan. Okey, jadi secara ringkasnya, cerebral palsy berlaku apabila kerosakan awal pada otak yang berkembang menyebabkan pergerakan yang kekal. Jadi di sini saya sertakan sekali dengan gambar kanak-kanak yang mengalami penyakit cerebral palsy. Apa yang saya nak tegaskan di sini bahawa kanak-kanak yang mempunyai masalah cerebral palsy bukan sahaja mempunyai kecacatan pada otak mereka, malah mereka juga mempunyai kecacatan pada otot mereka yang menyebabkan mereka terpaksa menggunakan kerusi roda, menggunakan alat bantu untuk berjalan ataupun untuk bergerak bagi memudahkan aktiviti harian mereka. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada apakah punca cerebral palsy. Jadi saya ambil tajuk kecilnya iaitu trauma dan kemalangan. Okey, jadinya kita pandang trauma dan kemalangan ni juga ialah kecederaan yang mungkin salah satu faktor yang boleh menyebabkan kawalan pergerakan dan postur. Antaranya ialah kecederaan akibat jatuh, hentakan kuat atau kemalangan jalan raya. Okey. Jadi kemalangan jalan raya yang serius menyebabkan otak tu bergegar, kita panggil bergegar. Jadi dia boleh menyebabkan otak tu terganggu, sel-sel dalam otak, saraf-saraf dalam otak terganggu. Seterusnya ialah kecederaan ketika lahir. Contohnya penggunaan alat bantuan semasa lahir seperti forceps atau vacuum yang menyebabkan tekanan pada otak. Sesetengah bayi yang dilahirkan mereka terpaksa dikeluarkan dengan menggunakan alat seperti forceps atau vacuum. Jadi akibat tekanan yang kuat daripada alat bantuan itu, ia boleh menyebabkan juga otak bayi terganggu dan secara tidak langsung menyebabkan penyakit cerebral palsy. Okey, seterusnya ialah kekurangan oksigen semasa lahir akibat proses kelahiran yang sukar atau berisiko. Jadi kekurangan oksigen ini boleh menyebabkan oksigen itu sendiri tidak sampai kepada otak bayi dan menyebabkan kecacatan otak atau lebih dikenali sebagai cerebral palsy. Dan yang terakhir sekali ialah pendarahan dalam otak disebabkan hentakan atau trauma fizikal. Seterusnya saya akan membentangkan tentang punca pasca natal. Jadi pasca natal ni apa? Jadi pasca natal ni merujuk kepada tempoh selepas bayi dilahirkan, iaitu bermula dari hari pertama bayi itu dilahirkan sehinggalah beberapa tahun awal kehidupan kanak-kanak mereka. Jadi pada slide ni yang pertama ialah jangkitan otak. Jadi jangkitan otak ni berlaku apabila bakteria atau virus menyerang lapisan atau tisu otak seperti meningitis. Jadi jangkitan ini menyebabkan keradangan yang serius dan keradangan tersebut boleh merosakkan sel-sel otak yang bertanggungjawab untuk mengawal pergerakan bayi ataupun kanak-kanak. Apabila sel otak ini rosak, isyarat dari otak ke otot tu tidak dapat diterima dengan baik. Jadi akibatnya kanak-kanak ini mungkin mengalami kekejalan otot, pergerakan yang tidak terkawal dan kelewatan perkembangan motor. Sebagai contoh macam seorang bayi yang dijangkiti meningitis ni pada usia 6 bulan, mereka ni nampak normal, tapi apabila mereka dah besar jadi kanak-kanak, mereka ni sukar untuk merangkak, sukar untuk berlari ataupun tangan ni tidak dapat digerakkan dengan stabil. Seterusnya ialah trauma otak, iaitu ketumbuhan yang membesar di dalam otak sama ada bersifat jinak ataupun malignant. Jadi walaupun tidak semua trauma ni bersifat kanser, tapi kehadiran tumor ni tetap bahaya dan ia memberi tekanan kepada bahagian otak yang tertentu.
Jadi tekanan daripada turmo ni boleh merosakkan kawasan otak yang penting untuk kawalan pergerakan badan dan keseimbangan badan. Contohnya macam seorang kanak-kanak yang mempunyai turmo ni yang menekan bahagian motor otak mungkin sukar untuk mengangkat tangan atau sering terjatuh apabila berjalan. Walaupun turmo ni berjaya untuk dibuang, kerosakan yang telah berlaku tu daripada pembedahan tu akan menyebabkan juga kepada cerebral palsy secara kekal. Jadi yang ketiga ialah stroke kanak-kanak. Stroke ni bukan sahaja berlaku kepada dewasa tapi boleh juga berlaku kepada bayi ataupun kanak-kanak. Jadi stroke kanak-kanak ni berlaku apabila salur darah otak ni tersumbat ataupun pecah lalu menghalang bekalan oksigen tu ke otak. Apabila otak ni kekurangan oksigen, walaupun untuk beberapa minit, sel-sel otak boleh mati dan menyebabkan kerosakan yang kekal. Kerosakan inilah yang akan menyumbang kepada cerebral palsy tu. Jadi sebagai contoh, bayi yang mengalami stroke mungkin menunjukkan sebelah tangan badan yang lebih lemah berbanding sebelah yang lain. Contohnya macam bahagian kiri boleh bergerak tangan, tapi bahagian kanan mereka tidak dapat untuk mengangkat tangan. Ini menunjukkan bahagian otak yang mengawal anggota tersebut tu telah rosak. Seterusnya, cerebral palsy juga boleh disebabkan oleh persekitaran. Jadi yang pertama adalah pencemaran toksin. Jadi apabila ibu hamil ni dia terdedah kepada logam berat seperti plumbum tu, dia boleh menyebabkan kerosakan kepada bayi yang sedang membesar dalam perutnya. Jadi apabila plumbum ni dia mudah untuk masuk dalam aliran darah. Jadi dia akan menjejaskan pembentukan sel saraf bayi. Seterusnya, merkuri dalam makanan laut tertentu ataupun pencemaran industri. Jadi sisi tengah ikan mengandungi paras merkuri yang tinggi akibat pencemaran air. Jadi merkuri ni dia bersifat neurotoksik yang boleh menyebabkan kerosakan kepada otak. Jadi apabila bayi ni terdedah kepada merkuri, ia boleh mengalami masalah perkembangan, termasuklah CP. Seterusnya, pencemaran udara, ia boleh juga meningkatkan risiko kelahiran pramatang dan juga berat lahir yang rendah. Jadi udara yang mempunyai zarah-zarah halus, ia boleh memberi kesan kepada ibu hamil hingga menyebabkan risiko kelahiran pramatang dan juga berat lahir yang rendah. Jadi kedua-dua ni dia berkait rapat dengan perkembangan otak dan juga menyebabkan cerebral palsy. Seterusnya adalah jangkitan penyakit. Yang pertama adalah meningitis. Jadi meningitis ni adalah satu jangkitan pada lapisan otak yang boleh menyebabkan kecederaan pada tisu otak tu. Jadi seterusnya adalah encephalitis, iaitu jangkitan pada tisu otak. Jadi apabila otak ni dijangkiti oleh virus ataupun bakteria, dia boleh menyebabkan pembekakan kepada sel otak dan juga kematian sel saraf. Jadi seterusnya adalah sepsis bayi baru lahir, iaitu keadaan di mana bayi ni dilahir dalam keadaan yang tidak bersih, iaitu mempunyai banyak bakteria dan juga kelahiran yang baru dalam tempat yang tidak steril. Seterusnya adalah faktor kemiskinan. Jadi keluarga yang berpendapatan rendah ni dia tidak mendapatkan satu pemeriksaan antenatal yang lengkap. Jadi tanpa pemantauan semasa kehamilan ataupun risiko komplikasi seperti jangkitan, kelahiran pramatang ataupun tekanan bayi dalam kandungan tu, ia boleh menyumbang kepada CP. Seterusnya, pendidikan kesihatan yang rendah dalam sebuah keluarga tu. Jadi apabila seorang bayi yang mempunyai risiko untuk terkena cerebral palsy ni lahir dalam sebuah keluarga yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah, penjaga tersebut mungkin tidak dapat mengetahui ia adalah satu tanda-tanda awal yang perlu dicegah serta-merta. Akhir sekali, persekitaran rumah yang tidak selamat. Seperti yang kita tahu, cerebral palsy ni juga boleh disebabkan oleh kemalangan. Jadi apabila persekitaran rumah itu tidak selamat seperti licin ataupun mempunyai bahaya-bahaya lain, ia boleh menyebabkan risiko kepada kanak-kanak itu. Seterusnya, intervensi awal untuk penyakit cerebral palsy. Yang pertama, fisioterapi. Jadi fisioterapi ini adalah satu asas paling penting untuk meningkatkan kawalan otot, postur juga pergerakan kanak-kanak cerebral palsy. Jadi dengan melakukan fisioterapi ini,
kita dapat kurangkan kekejangan otot dan juga bantu kanak-kanak ni melakukan aktiviti harian seperti belajar untuk duduk, merangkak dan juga berjalan. Seterusnya, terapi cara kerja. Jadi, terapi cara kerja ni dapat bantu kanak-kanak ni mengurus diri mereka. Contohnya makan, mandi dan berpakaian. Dan juga, ia juga dapat melatih kemahiran motor halus seperti menulis, memegang objek dan ataupun menggunakan alat bantu. Yang ketiga adalah terapi pertuturan. Jadi, untuk masalah pertuturan, kawalan mulut dan juga kesukaran untuk menelan, iaitu oral motor. Jadi, apabila kanak-kanak cerebral palsy ini melakukan terapi pertuturan, ia dapat melakukan latihan kekuatan otot mulut serta penggunaan AAC jika perlu. Jadi, kesimpulannya, intervensi awal ni sangat penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak yang mempunyai keperluan khas. Bagi kanak-kanak dengan cerebral palsy, intervensi ini melibatkan fisioterapi, terapi cara kerja serta penggunaan alat sokongan pergerakan untuk membantu meningkatkan fungsi motor dan juga kebolehan harian kanak-kanak ini. Jadi bagi kanak-kanak autism pula, intervensi ini dia merangkumi program tingkah laku seperti pertuturan dan terapi cara kerja selain sokongan pendidikan yang khusus mengikut tahap keupayaan dia. Jadi di samping itu, bimbingan keluarga, ibu bapa dan juga guru ni sangat penting, termasuklah membina rutin harian yang konsisten serta memodelkan tingkah laku yang sesuai bagi menyokong perkembangan kanak-kanak ini secara menyeluruh. Itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.